aku tak apa, cabang orang baling aku beli 2 ekor lagi, tunggu. Alah, 2 ekor baru 10,000 berkira. Bukan buat mati pun. Hatta kalau ada madrasah-madrasah yang minta sumbangan pun masalah apa? Dah tak ada kerja lain, nak minta sedekah, minta derma. Kami penat cari duit. Hei, duit yang hang cari itu ada berapa rekam hang? Ada 1 juta ringgit. 1 juta ringgit boleh pakai dekat US. Tak boleh. US tak terima ringgit, dia terima US dollar, betul? 1 juta ringgit tu boleh pakai tak? Boleh pakai tak dekat Indonesia? Tak boleh. Indonesia pakai rupiah. Samalah 1 juta ringgit tu tak boleh pakai dekat akhirat. Currency akhirat, mata wang akhirat namanya pahala. Betul? Sedekahlah. Sebab tu orang suruh bersedekah pasal nak gantikan mata wang. Ayah-ayah, para guru, ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Biasakan yang betul dan betulkan yang salah. Apalagi yang tinggal dengan kita kalau sunnah-sunnah yang mulia itu pun kita tinggalkan. Macam duduk dekat-dekat ni lah. Ada hadis ke Ustaz? Duduk dekat-dekat. Ada hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari. Bahkan hadis Sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari. Sedang Rasulullah SAW menyampaikan ilmu, tengah bercakap, masuk, datang 3 orang sahabat. 2 orang masuk, seorang tunggu kat luar. Yang pertama dia nampak depan ada kosong, dia duduk depan. Yang kedua dia malu nak main depan, dia duduk belakang-belakang. Yang ketiga dia tak jadi masuk, dia keluar balik. Hadis Sahih Bukhari bab duduk dalam majlis ilmu. Ni kaki duduk melengkong kat dinding, duduk luar tu, dengar elok-elok malam ni. Bertumbuk juga malam ni kan. Saya pernah orang ajak bertumbuk, saya sahut cabaran. Pasal saya tahu orang masjid mesti geng saya. Kan? Saya jadi macam itulah, macam pendekar bujang lapuk dekat JT tu kan. Depa pelaga bagi orang bergaduh, lepas tu depa belah. Ni badan besar-besar ada ni kan. Habis Rasulullah SAW bercakap, tiba-tiba kata baginda Rasulullah SAW, maukah kalian aku ceritakan tentang 3 orang tadi? Masa Rasulullah SAW sebut macam tu, 2 orang lagi ada tak dalam tu? Ada. Timbul dah isu Nabi SAW tak hikmah, pergi teguk depan-depan orang ramai, hak 2 orang tadi tu. Hak seorang yang keluar tu pun Nabi teguk depan orang ramai tu. Timbulkan isu Nabi tak hikmah? Tak timbul. Sebab Nabi SAW itu guru, sahabat itu murid. Maka kata Rasulullah SAW, ada pun orang yang pertama dia nampak depan ada kosong, lalu dia terus di depan. Dia bersungguh-sungguh nak menuntut ilmu, lalu Allah sediakan tempat untuk dia. Orang yang kedua malu nak datang depan, Allah berpaling dari dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min dzalik. Esok ada kuliah? Ada? Patah balik duduk belakang semua. Wah, hajak ni Ustaz. Betul? Alah, malam ni bukan Ustaz James. Ustaz esok tak cengeng. Kan? Adakah terlalu berat kalau saya mengatakan malam ni ayah-ayah terutamanya dah ada ilmu tentang bab duduk depan belakang ni, bahkan saya baca dalil hadis Sahih Bukhari, saya tambah lagi kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Ihya Ulumuddin, Mukhtasar Ihya, Siyarus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, Hidayatul Salikin, Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari, dan semua kitab-kitab adab menceritakan hendaklah engkau duduk hampir kepada gurumu yang mengajar itu.
Tadi baca hadis sahih tentang duduk depan, baca sebut nama kitab pula. Nak apa lagi? Nak kayu 3,5-2 bantai tam belakang tu, baru nak erti bahasa kan. Apalagi yang tinggal dengan kita kalau disiplin menuntut ilmu ni pun kita tak peduli. Guru-guru duduk depan ni macam tak ada nilai langsung-langsung. Tu tak kira lagi hak duduk belakang-belakang melunjuk kaki. Ada yang duduk pula sambil duduk sambil bersembang buat tak tahu je sambil ustaz tu bercakap, yang main handphonenya. Duduk depan ustaz melunjuk kaki kepala dekat ustaz. Allah Ta'ala, walaupun rumah Imam Malik jauh daripada rumah Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i duduk di rumah dia, dia tak pernah melunjur kaki ke arah rumah gurunya. Bayangkan kita depan-depan dalam masjid ni lunjuk kaki depan ustaz, tiba-tiba ustaz pula angkat kaki letak atas meja ni. Oh, hampa pandai kurang ajar punya ustaz. Ya, hampa melunjuk dekat ustaz, hampa tak kurang ajar. Ustaz naik letak kaki atas meja, hampa kata ni kurang ajar punya ustaz. Oh, masa hang melunjuk, hang tak rasa kurang ajar. Betul tak ni? Tak salah, serius sangat. Tapi betul kan? Cuba kalau ustaz malam ni angkat kaki buah atas meja ni, apa kalian rasa? Kurang ajar kan? Oh, masa hampa melunjuk, hampa tak kata kurang ajar. Betul tak? Tapi tak semua orang, bukan ada orang tak sengaja, dia bukan saja nak kurang ajar. Orang tua-tua saya tahu dia lengah, silakan melunjur. Tapi melunjur janganlah tala ke muka ustaz, kona kot lain. Saya tahu ada orang yang memang dia tak boleh lipat kaki dia, pasal kaki masuk besi. Duduk silakan, tak ada masalah. Saya tidaklah terlalu kejam dengan orang tua-tua yang duduk bersandar di dinding. Silakan, tak ada masalah. Kita tahu ayah-ayah ni uzur, tak ada masalah. Ni kita cerita ni hak yang muda-muda ni. Tapi kalau orang tua pun jiwa berasa muda, boleh pasang seorang lagi mai depan. Ayah ni berapa umur? 60. Muda. Siapa paling tua sini? Mana? Ayah berapa umur? Ada ketuk-ketuk lutut tu. 72. Muda. Pasal apa muda? Saya ada dalil. Aziz Sata last kahwin umur dia 80. Sekian, terima kasih. Gua ya. Ni ayah yang mesti umur. Aziz Sata last kahwin 80 ayah. Boleh pasang seorang lagi. Makcik mai? Ada? Tak mai? Asyik baik. Sembang kari. Kan? Kononnya komando. Tok Imam tak berani. Sembang. Ceramah, berdegar, berbang. Seorang. Ustaz James. Sembang kari. Kan? Tapi saya kalau orang tanya, saya pertahankan diri saya. Saya bukan tak nak kahwin dua, tapi saya adalah ahlut tauhid. Tauhid kan satu kan? Kami ahli tauhid, ahli yang satu. Faham tak? Tok Kadi pun tak berani sembang kari kan. PJJ duduk jitra ulang alik kan, tak berani. Tapi kalau dia pemohong, bini dia pun kata ada seorang lagi sini pun, bini dia tu kan tahu kan, hamba dia ulang alik kan, sembang kari. Tak berani, badan besar bonza konon komando bagai. Tok guru silat lah semua, sembang kari. Tapi kalau orang tanya saya kata saya bukan tak mau. Isteri saya siap paksa, saya tak layan. Boleh ayat tak kata? Walaupun pemohong. Ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Apalagi yang tinggal dengan kita kalau segala sunnah-sunnah ini kita tinggalkan. Hatta menuntut ilmu pun, sunnah menuntut ilmu pun kita tinggalkan. Disiplin adab menuntut ilmu pun kita tinggalkan. Apalagi yang tinggal dengan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu tengok cantiknya susunan Allah dalam kehidupan kita ni. Kenapa semua bab dalam kitab fiqh dimulakan dengan bab taharah? Bab taharah apa? Bab bersuci. Bukan sekadar suci daripada itu, bersuci dalam Islam, bersuci dalam syarak itu
menyucikan seluruh zahir dan batin kita. Dimulakan ulama-ulama fiqh, para fuqaha memulakan dengan bab bersuci. Nak suruh kita bersih bukan sekadar jasmani, bahkan rohani kita. Berapa ramai di antara kita yang berwuduk tadi, semalam, kemarin, dah 10 tahun, 20 tahun berwuduk, yang teringat nak doakan setiap anggota wuduk dia. Kerana wuduk itu menyucikan rohani dan jasmani. Wuduk itu menyucikan zahir dan batin kita. Basuh tangan sambil berdoa dalam hati, ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, tak elok tangan yang macam-macam perkara maksiat yang aku lakukan. Masa berkumur, dengan rahmat-Mu ya Allah, ampunkan dosa mulutku ini. Jadikanlah mulut aku mulut yang akan berbau haruman kasturi pada hari kiamat nanti, sebagaimana wanginya mulut hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah. Berapa ramai teringat nak doa pengampunan pada mulut kita dan minta mulut kita berbau haruman kasturi pada hari kiamat ketika kita berkumur-kumur semasa wuduk. Berapa ramai yang teringat? Berapa ramai di antara kita yang teringat untuk doakan hidung kita ketika kita istinsyaf, sedut air ke hidung, hembuskan balik dengan rahmat-Mu ya Allah, ampunkan dosa hidungku ini. Jadikanlah hidung aku hidung yang akan berbau, tercium bau haruman syurga. Sebagainya teringat untuk doakan, ya Allah, ampunkan dosa mukaku ini. Jadikanlah muka aku muka yang akan bercahaya pada hari kiamat sebagaimana bercahayanya wajah hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah pada hari kiamat nanti. Berapa ramai yang ketika membasuh tangan kanan dia teringat dengan rahmat-Mu ya Allah, ampunkan dosa tangan kananku ini. Jadikanlah tangan kananku ini tangan yang akan menerima buku amalanku pada hari kiamat nanti. Ketika basuh tangan kiri dengan rahmat-Mu ya Allah, ampunkan dosa tangan kiriku ini. Jadikan tangan kiri, jangan kau jadikan tangan kiriku ini tangan yang akan menerima buku amalanku pada hari kiamat nanti. Ketika basuh kepala dengan rahmat-Mu ya Allah, ampunkan dosa kepalaku ini. Jadikanlah kepalaku kepala yang akan Engkau naungi, pada telingaku telinga yang akan mendengar seruan namaku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan salafus soleh untuk kami masuk dalam syurga-Mu ya Allah. Ketika basuh kaki kanan dengan rahmat-Mu ya Allah, ampunkan dosa kaki kananku ini. Tetapkanlah kaki kananku di atas titian siratal mustaqim sebagaimana Kau tetapkan kaki hamba-hamba-Mu yang soleh dan soleh. Basuh kaki kiri dengan rahmat-Mu ya Allah, ampunkan dosa kaki kiriku ini. Jangan Engkau tergelincirkan kaki kiriku ketika aku meniti di atas titian siratal mustaqim pada hari kiamat nanti sebagaimana tergelincirnya orang-orang kafir dan munafik.